Well, actually dia macam ni. Kau pun takkanlah tak pelik kenapa tiba-tiba aku boleh lempang mamat tu macam tu sekali. Well, psychologically, aku memang ada childhood trauma. Macam nak cerita? Tak, benda tu memang out of control sebab aku dibesarkan dengan single mother, tapi tak disebabkan itu aku takkan jadikan excuse yang aku ni victim. Aku akan break the curse, yang aku akan berjaya satu hari nanti. The reason why aku pukul mamak tadi sebab mamak tu memang sebiji macam bapa aku, dan bapa aku tinggal mak aku sebab ada perempuan lain. Tapi kalau nak jadikan cerita perempuan lain tu, aku akan labelkan mereka ni semua sebagai penyondol. Aku tahu klise sondol menyondol ni, tak. Diorang ni memang semua penyondol. No wonder lah tadi kau ada sebut pasal bapak kau. Yes. Sorry. Aku minta maaf kalau aku trigger kau punya. No worries. Kau pun dah tanya. Sebenarnya bapa aku sebiji macam mamat tu tadi. Macam tu lah dia buat mak aku.